Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Saya Faiz bin Ahmad Yatim daripada Institut Koperasi Malaysia atau nama ringkasnya IKMA. Dalam sesi pada kali ini kita akan belajar tentang perkara asas dalam dunia SEO, iaitu keyword dan bagaimana kita boleh membina SEO content plan yang berkesan. Mari kita mulakan dengan memahami apa itu keyword. Keyword ialah perkataan atau frasa yang ditaip oleh pengguna dalam enjin carian seperti Google apabila mereka mencari sesuatu. Secara umumnya, terdapat 3 jenis keyword utama. Yang pertama, short tail keywords. Ini adalah keyword yang pendek dan umum. Contohnya, seperti kek coklat atau kereta murah. Ianya mempunyai jumlah carian yang sangat tinggi, tetapi persaingannya juga sangat kuat. Yang kedua, long tail keyword. Ini pula lebih spesifik dan panjang. Contohnya, resepi kek coklat moist tanpa oven. Ia mungkin ada carian yang lebih rendah, tetapi ini lebih fokus dan kurang bersaing. Yang ketiga, LSI keyword atau Latent Semantic Indexing. Ini adalah keyword yang berkaitan secara semantik dengan topik utama. Sebagai contoh, jika keyword utama ialah kereta elektrik, maka LSI keyword termasuk charge bateri, Tesla dan stesen pengecasan. Soalan yang sering ditanya ialah, di mana kita perlu letakkan keyword dalam kandungan kita? Untuk hasil yang berkesan, keyword perlu diletakkan antaranya, yang pertama, di tajuk utama ataupun title tag. Yang kedua, di URL ataupun alamat laman. Yang ketiga, di perenggan pertama kandungan. Yang keempat, di meta description. Yang kelima, di subtajuk H1 atau H2. Yang keenam, di teks untuk gambar, alt text untuk image. Dan dalam kandungan artikel secara semula jadi. Ingat ya, jangan paksa keyword masuk sehingga ayat jadi pelik. Ia mesti kelihatan natural dan mudah dibaca. Sekarang kita bincangkan pula bagaimana nak rancang kandungan yang mesra SEO. Beberapa perkara penting yang perlu kita buat. Yang pertama, menggunakan tajuk yang mengandungi keyword utama. Yang kedua, menyertakan atau sertakan keyword tambahan atau sinonim. Yang ketiga, menyusun kandungan menggunakan subtopik H2 dan H3. Yang keempat, menambahkan gambar, video dan pautan dalaman. Dan akhir sekali, jangan lupa masukkan call to action untuk dorong pembaca bertindak. Tapi ingat, elakkan beberapa kesilapan biasa seperti keyword stuffing, iaitu ulang keyword terlalu banyak, guna keyword yang tak relevan dan mengabaikan niat pengguna. Pastikan keyword selari dengan apa yang pengguna betul-betul cari. Untuk membantu kita pilih keyword yang tepat, kita boleh guna beberapa alatan. Antaranya ialah Google Keyword Planner untuk melihat jumlah carian dan tahap persaingan. Yang kedua, Uber Suggest untuk idea, keyword dan analisis pesaing. Yang ketiga, Answer the Public untuk melihat soalan sebenar yang ditanya oleh pengguna. Dan Google Trend untuk tahu keyword mana yang tengah trending. Baik, kesimpulannya, dengan menggunakan keyword yang betul, anda boleh yang pertama meningkatkan trafik organik ke laman web. Yang kedua, menaikkan ranking anda di Google dan kandungan anda lebih mudah dijumpai oleh pengguna. Keyword bukan sekadar kata kunci. Ia adalah asas penting dalam strategi pemasaran digital. Jadi, ambil masa untuk rancang dengan baik dan anda akan lihat hasilnya dalam jangka masa panjang. Terima kasih kerana bersama saya. Jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.